Ada cerita baru dari Yamaha Malaysia. Diorang baru je umumkan update untuk NMAX 2026. Tapi, adakah ni satu perubahan yang kita tunggu-tunggu atau sekadar tukar cat je? Jom kita bedah siasat sama-sama apa yang sebenarnya baru. Persoalan besar dia sekarang, cukup ke setakat warna baru nak buat NMAX ni kekal relevan? Yelah, dalam pasaran sekarang yang makin sengit, kita kena tanya, adakah ini dah memadai untuk buat rider-rider kat Malaysia ni teruja? Jom kita tengok. Okey, so ini dia ceritanya. Yamaha perkenalkan dua warna baru yang paling best, harga dia maintain sama, RM11,498. Jadi bolehlah dapat gaya baru yang lebih fresh tanpa perlu keluar duit lebih. Not bad. Jadi apa yang barunya? Sejujurnya tak banyak pun. Kemaskini untuk tahun 2026 ni lebih kepada luaran je, kosmetik semata-mata. Kita dapat dua pilihan warna baru, tapi dari segi teknikal, enjin, semua ia masih NMAX yang sama macam sebelum ni. Harganya pun tak berubah, kekal pada RM11,498. Nampaknya dengan dua warna baharu ni, Yamaha cuba untuk pikat dua kumpulan penunggang yang berbeza. Ada Icon Blue yang nampak lebih sporty, lebih segar, memang cun untuk orang muda yang nak nampak lain dari yang lain. Lepas tu kita ada Crystal Graphite yang nampak lebih elegan, lebih matang. Kiranya macam untuk gaya abah-abah yang lebih relax dan profesional. Yang Icon Blue tu nampak sangat ditujukan untuk orang muda yang nak nampak sporty, nampak ranggi sikit. Sebaliknya, Crystal Graphite ni pula, ini untuk abang-abang yang lebih steady, yang suka gaya santai, nampak lebih matang dan elegan. Dan sebut pasal matang, kita tak boleh lari dari gelaran ni, motor abah-abah. Tapi jangan salah faham, ini bukan kutukan tau. Ia sebenarnya satu pengiktirafan yang NMAX ni memang motor yang praktikal, selesa dan sangat boleh diharap. Memang pilihan utama untuk mereka yang pentingkan fungsi. Okey, cukup pasal warna dan imej. Sekarang, jom kita tengok apa yang ada kat dalam. Apa sebenarnya yang buat NMAX ni rasa macam sebuah cruiser premium? Nah, ini antara sebabnya. Ciri-ciri dia memang tak main-main. Kita ada dual channel ABS, jadi brake tu lebih selamat dan confident. Ada smart key system, dah tak payah kelam kabut cari kunci. Lepas tu, ada Y-Connect, boleh sambung telefon dengan motor. Dan yang paling praktikal, ruang simpanan bawah seat 25 liter tu dengan soket untuk cas telefon. Lengkap! Kalau kita jenguk bahagian enjin pula, ia guna enjin 155cc yang cukup berkuasa untuk kegunaan harian. Dan kalau nak layan highway pun tak ada masalah. Tangki minyak 7.1 liter tu pula bagi kita jarak perjalanan yang lebih jauh sebelum kena isi minyak. Dan dengan suspensi twin shock kat belakang, confirm selesa. Jadi bila kita campur semua spesifikasi ni, apa yang kita dapat? Kita dapat sebuah skuter yang bukan setakat untuk ulang-alik ke pejabat. Ini adalah sebuah jentera yang memang sedap untuk cruising, direka khas untuk perjalanan jauh yang selesa dan santai. Okey, NMAX ni memang banyak kelebihan dia. Tapi, selalu ada tapi kan? Pasaran, terutamanya peminat, ada senarai hajat mereka sendiri. Jadi, apa yang diorang harapkan tapi tak dapat kali ni? Jom kita siasat. Perkara pertama yang paling ramai orang bising, mana warna merah? Semua orang nak tengok betapa garang dan sportinya warna merah pada abang dia, X-Max. Jadi, semua tertanya-tanya, kenapa NMAX tak dapat warna yang sama? Dan ini bukan sekadar soal warna tau. Kalau ada pilihan warna merah, ia berpotensi besar untuk ubah persepsi orang pada NMAX. Boleh lari sikit dari imej motor abah-abah tu dan tarik minat rider yang lebih muda, yang nakkan sesuatu yang lebih dinamik. Okey, kalau isu warna tu satu hal, ini lagi besar. Cuba kita bandingkan apa yang kita dapat kat Malaysia dengan apa yang jiran kita di Indonesia dapat. Kita dapat kemaskini kosmetik, tukar warna. Diorang dapat enjin, turbo. Beza dia macam langit dengan bumi. Dan ini membawa kita kepada satu situasi yang agak ironik, agak pelik sebenarnya. Isu NMAX Turbo yang dilancarkan kat Indonesia tapi tak masuk Malaysia ni memang dah jadi bualan hangat. Dengar ni, sebab ini betul-betul merumuskan kekecewaan ramai. Kat Malaysia, kita ada beribu kilometer lebuh raya yang perfect untuk enjin turbo. Ironinya, dekat Indonesia, tempat motor tu dilancarkan, motor pula dilarang masuk lebuh raya. Kan pelik tu, macam tak kena tempat. Cuba kita bayangkan sekejap, kalau Yamaha Malaysia bawa masuk NMAX Turbo tu ke sini. Ia bukan setakat model baru, ia confirm akan jadi satu game changer yang boleh gegarkan terus segmen skuter premium kat negara kita. Jadi kesimpulannya macam ni lah, NMAX 2026 ni masih lagi sebuah skuter yang sangat mantap, tak dinafikan. Tapi langkah yang diambil oleh Yamaha Malaysia ni nampak macam terlalu play safe, terlalu berhati-hati.
macam tak berani nak penuhi potensi sebenar pasaran yang ada. Jadi, apa hala tuju NMAX lepas ni? Adakah Yamaha akan terus bermain selamat dengan hanya bagi kita kemaskini warna setiap tahun? Ataupun adakah mereka akan mula mendengar suara peminat dan bawa masuk warna merah yang dinantikan? Atau mungkin juga modal yang lebih berkuasa? Jadi, persoalannya sekarang kembali kepada anda sebagai pengguna. Cukup ke dengan pilihan Icon Blue dan Crystal Graphic ini? Atau sebenarnya anda adalah sebahagian daripada mereka yang sedang sabar menunggu kemunculan warna merah dan juga model turbo? Apa pendapat anda?